Peminat cheese wajib untuk try The Fat Mass Burger kat The Fat Burger, harga RM28. Berbaloi ke tak berbaloi? Hampa tahu tak kat The Fat Burger ni ada satu burger yang paling banyak cheese sekali. Very cheesy lah. Peminat cheese akan suka burger ni. Nama dia The Fat Mass Burger. Aku nak share dengan hampa proses pembuatan The Fat Mass Burger. Kalau yang video ni sampai habis, jom let's go. The first thing, burger ni memerlukan 2 keping Australian beef patty kita. Next, kita toast kita punya premium bun. Burger ni yang paling penting sekali ialah mozzarella cheese. Kita letak 1 scoop, bukan 1 tapi 2 scoop. Bun kita dah crispy elok dah. Kita boleh angkat bun kita. Nak membuktikan bahawasanya daging kita ni juicy tak juicy, yang tengok. Kami tak letak langsung butter ataupun minyak time duk masak tadi, tapi dia sendiri keluar di bahagian tepi-tepi ni. Memang very juicy Australian beef patty ni. Lepas kita flip, yang paling penting sekali kita mau keras di bahagian atas ni. Next, cheese slice, 2 keping cheese slice. Next, 2 keping brisket strips. Tengok, mozzarella kita dah melt cantik lah. Dia dah ready dah. Untuk brisket strip ni kita tak mau bagi dia garing sangat, lagi dia terlampau liat. Dan kita boleh letak brisket strip di atas setiap Australian beef patty. Next, kita letak our caramelized onion, memberikan rasa manis di dalam burger. Daging kita pun dah masak, kita boleh stack dah. Jom kita pergi plating gambar. First kita letak salad dan juga tomato. Next kita letak daging kita yang dah siap tadi tu. Oh, double patty tau burger ni, memang besar. Next kita letak cheese sauce, mozzarella cheese. 3 jenis cheese di dalam satu burger. And then top bun kita letak mayonnaise. Terak, siap. So siap lah burger Fat Mass. Sampai tengok cheese dia macam mana. Ui, panas lagi baik. Serius panas. Dia double patty, portion sangat-sangat besar. Cheese ada 3 jenis dalam ni. Cheese sauce, cheese slice 2 keping, melted mozzarella cheese kita bagi banjir macam tu. Yang ni kalau bagi one bite ni, peminat cheese wajib untuk try The Fat Mass Burger kat The Fat Burger, harga RM28. Berbaloi ke tak berbaloi?